Baik. Yang keempat iaitulah tuan-tuan, salat tarawih tidak mencapai jumlah paling minima, paling sedikit yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Jumlah paling minima daripada nun 36, 20, 8 tu paling minima. Tak ada lagi dah. Saya ni Ustaz, saya nak buat tahun ni rasa nak buat 2 rakaat sajalah tarawih saya. Itu pun paling rajin dah tu. Habis rajin dah tu. Jadi tuan-tuan hati-hati. Ulama dia menetapkan, mereka ini ulama ni mengeluarkan fatwa, pandangan, ijtihad berdasarkan kepada dalil istidlal. Mereka ada dalil di mereka. Jadi mereka telah menetapkan paling minimal 8, 20, 36 dan seterusnya. Kita tak payah bincang pasal jumlah rakaat itulah. Cuma kita nak bagi tahu di sini tak ada yang kurang daripada 8. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila orang tu dibuat kurang daripada 8, dikira dia itu tidak mencapai solat tarawih yang sebenar. Kerana 8 masih ada hujah dalilnya, 20 masih ada hujahnya dalilnya, 36 ada dalilnya, ada hujahnya, tapi bawah pada itu tak ada. Siapa nak buat lebih silakan dah, tapi kurang daripada itu tidak ada. Jadi hati-hati tuan-tuan, jangan sampai kita ini salat tarawih tetapi kosong ataupun penat saja. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir ni paling parah sekali lah. Paling wallahu a'lam, kita tak tahu tarawihnya tu ada sedikit nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Kenapa? Ya, orang yang kelima ni paling bahaya, iaitu apa dia? Subuh tak sembahyang, zuhur tak sembahyang, asar tak sembahyang, maghrib tak sembahyang, isyak je sembahyang, tu pun pasal datang masjid surau nak sembahyang tarawih. Kalaulah imam kata isyak pakat-pakat sembahyang di rumah dulu, baru datang ke sini sembahyang tarawih berjemaah beramai-ramai, isyak pun dia tak sembahyang. Jadi hati-hati tuan-tuan, orang yang tak sembahyang fardu tapi sembahyang sunat, pelik betul lah orang ni. Yang fardu bila tak dibuat berdosa, yang sunat tak buat tu masih tak apa. Cuma tak ada pahala lah pada kita. Yang fardu tu tak dibuat, pahala memang tak ada, dosa pula kena. Jadi hati-hati tuan-tuan. Ustaz, janganlah sindir-sindir kami orang baru malam ni je datang ke masjid ni. Tidak, kita tak sindir, kita tidak. Kita nak kena mengingatkanlah supaya janganlah buat perangai macam lagi tak ada orang tegur, kita duk buat perangai macam tu sampai bila-bila. Subuh tengok, sahur bangun awal, masak rajin, tapi lepas makan sahur dia dah mula baring lena, subuh terlepas. Itu bahaya. Zuhur sibuk di tempat kerja, sibuk di kebun, di laut dan sebagainya, zuhur terlepas. Asar terlepas. Maghrib pun bukan main, makan punya banyak, makan dia punya hebat, sampai tak larat bangun maghrib, nak sembahyang maghrib, terlepas maghrib. Isyak mujur dia datang ke surau dan masjid kerana nak sembahyang tarawih. Jadi hati-hati, yang ni paling parah sekali. Kita takut tarawihnya pun kosong, hilang, tak ada pahala, segala amal ibadah dia pada hari itu pun kosong, hilang semuanya. Wallahu alam tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada malam ini kita dapatlah sedikit manfaat untuk jadikan panduan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.